Mas kahwin makin mahal tapi simpanan masih kosong. Sampai bila nak tunggu? Tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Tahu tak sebenarnya ada cara kumpul tanpa rasa terbeban? Caranya mudah, simpan emas sikit-sikit. Contohnya setiap bulan simpan 1 gram sahaja. Konsisten selama 12 bulan. Masuk bulan ke-12 tambah sedikit jadi 1.75 gram. Genap setahun, simpanan kini boleh bercecah 12.75 gram. Dah boleh fizikkan kepada 3 dina emas cukup untuk dijadikan sebagai mas kahwin. Yang menariknya, emas bukan sekadar simpanan, nilainya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sekarang bayangkan kalau mula hari ini berapa nilainya tahun depan bila harga emas terus naik. Fakta menunjukkan purata kenaikan harga emas sekitar 10% setahun dan pada tahun 2025 sahaja kenaikan melebihi 50%. Siapa yang konsisten simpan, dia akan rasa hasilnya. Jadi jangan tunggu gaji besar baru nak mula. Klik link di bio, saya bantu buka akaun emas TFP dan mula kumpul dari sekarang untuk hari bahagia nanti. Jangan lupa untuk follow untuk lebih lagi emas dan koran.